wabarakatuh. Jadi saya Dia dan saya Muhammad Afiq. jadi ini kita akan bukan menerangkan sebenarnya, tapi menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan oleh Madam Zarifah. Benar sekali. Betul. Jadi kita ada 3 tugasan pertama yang kita perlu selesaikan. Jadi tugasan pertama, Afiq. Jadi seperti yang kita dapat lihat di skrin, dapat kita saksikan ada 3 huruf besar iaitu A, B dan C, dan setiap huruf memegang nilai yang dalam matrices, iaitu A besar memegang nilai A 3, 2 dan 7, B besar 2, B 4 dan 2, C negatif 1, 3, 2, C dan 2. Okey, kemudian soalan itu meminta kita untuk memberikan kita satu persamaan, iaitu 2A tolak 3B tolak 4C sama dengan kosong. Okey, so apa yang soalan ini nak adalah kita menyelesaikan nilai anu yang dipegang oleh huruf kecil yang berada di dalam matrices kita. Dan kita ada A kecil, B kecil dan C kecil. Okey, so step pertama dia adalah kita masukkan nilai yang dipegang oleh huruf-huruf besar tadi ke dalam equation itu. So seperti yang terlihat yang telah saya tuliskan, saya telah tukarkan dia menjadi satu equation yang baru. So kemudian bila kita dah jadikan dia satu equation yang baru, kita akan kira lah. So yang pertama sekali kita darab dulu. So dia akan jadi, so kita dapat lihat kita akan jadikan dia 2A, lepas tu 2 darab dengan 2, 2 darab dengan 2 akan jadi 4, dan 2 darab dengan 3 akan jadi 6, tolak 7 sama dengan 14. Okey, so tolak 3 darab dengan 2, 3 darab dengan 2 sama dengan 6. So 6 3B 8, 12, 3, 6. Okey, tolakkan dengan 4, tolak negatif 4, 48, 12, 48, 8C dan 8 sama dengan 0. Okey, so bila kita telah selesaikan dan dia akan nampak lebih ringkas di sini dan di sini adalah sama dengan ini. So itu dia punya formula dia lah. So bila kita dapat lihat macam tu, so kalau dekat sini sama dengan tolak sini sama dengan sini. Okey, itu dia punya equation yang kedua. Yang ketiga, sini dapat ini. Yang keempat, warna biru, yang sini tolak sini dapat sini. Okey, itu dia punya equation yang keempat. Yang pertama sekali kita tengok mana yang pegang value. So kita dapat tengok adalah kuning, dia ada nilai 2A. So kita akan selesaikan itu terlebih dahulu. 2, so kita buat equation baru, 2A tolak 6 tolak negatif 4 sama dengan 0. Lepas tu kita selesaikan dia. 2A tolak 6 tambah 4 sama dengan 0. So, kita pindahkan nilai dia, negatif 4 kali negatif 6 pindah pada sebelah, kita akan dapat positif 6. Jadi kat sini tinggal 2A. Sini tinggal 2A, kita selesaikan lagi. Adalah 2. Okay, 2A bersamaan dengan 2. So kita akan dapat selesaikan bila A sama dengan 2 bahagi 2. So A sama dengan berapa dia? 1. Yes, benar sekali. So itu adalah A kita. Sekarang kita dah dapat A. So next kita perlu dapatkan B. B ada pada highlight pada warna merah. So kita buat equation warna merah. Equation warna merah tadi apa? 6 tolak, saya tak ingat, tolak 3B tolak 12, tolak 3B tolak 12 sama dengan 0, betul tak? Okay. So kita selesaikan dia, kita pindahkan yang ada nilai
pada yang tak ada nilai. Seperti yang kita lihat di sini, kita dapat lihat nilai dia kosong. So tapi kat sini kasi ada 3B kan. So 3B ni B ni kita nak cari. So B ni kita jangan pindahkan. Kita pindahkan yang lain selain B. So kita pindahkan negatif 12 pindah sebelah jadi positif 12. Lepas tu kat sini kan tak ada apa kan. So kalau tak ada apa depan dia, maksudnya dah ada positif. So positif 6 pindah sebelah, maksudnya tolak 6. Lepas tu tinggal negatif 3B. 12 tolak 6 dia 6 dia betul sekali. So negatif 3B sama dengan 6. So B akan jadikan tinggal B saja. Negatif 3 ni kita kena pindahkan ke sebelah. So akan jadi 6 bahagi negatif 3. So B sama dengan berapa dia? 6 bagi negatif 3. 6 bagi negatif 3 negatif 2. Yes. Okey, agak ragu-ragu di situ, tapi anda kena confident dengan depan. Okey. Saya kena confident. So next kita tengok mana kita dah dapat A, kita dapat B. So mana lagi yang terdapat unknown yang kita perlu cari, iaitu betul kat sini kita dapat lihat di highlighter warna hijau 4 tolak 12 tolak 8C sama 0. So kita pergi bawah balik. 4 ada berapa dia? Tolak 12 Tolak 8C. Tolak 8C betul. Tolak 8C. Tolak 8C sama dengan 0. Okey. So macam biasa kita pindahkan yang ada C tu kita jangan pindahkan. Yang tak ada C kita pindahkan ke sebelah. So negatif 12 pindah sebelah ditambah 12. Tambah ini tak payah pun. So next 4 boleh sebab dia tolak 4. So tinggal negatif 8C. So C sama dengan 12 tolak 4 8 bagikan dengan negatif 8 sama dengan C sama dengan negatif 1. Itu saja untuk soalan pertama, dan soalan kedua akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Guys, hari ni saya dan dia akan membincangkan soalan 2. Okey, soalan 2 tu dia cakap pasal Encik Azman ni, dia kena pilih hotel yang dia rasa murah lah kan. Okey, dekat soalan tu Encik Azman ni dia tidur 2 malam dekat Kuantan. So dari 3 hotel. Hotel pertama kita ada Swiss Bell Hotel. Hotel kedua kita ada AC Hotel. Hotel ketiga kita ada nama Sentosa Boutique Residence. Okey, hotel pertama, hotel Swiss, harga dia RM551.22. Lepas tu dia ada cukai 18%. Lepas tu dia tak ada sarapan dalam tu. Tapi kalau dia nak ada sarapan, satu hari untuk sarapan RM36. Okey. Untuk hotel yang kedua, AC Hotel. AC Hotel harga dia RM627.92. Dia termasuk semua, ada cukai dengan sarapan. Okey, hotel ketiga Nama Sentosa, harga dia RM461 tapi dia tak ada cukai, dia tak termasuk cukai, 18%. Lepas tu sarapan dia RM35 kalau dia nak. Okey. Lepas tu soalan A dia cakap, dia suruh tulis matrix. Okey, mesti kita tulis sini. Kenapa 000? Pasal ada 0.18. 0.18 ni teks dia. Lepas tu kita akan darab dengan harga tadi, RM551.22 untuk hotel A. Lepas tu row kedua RM627.50 untuk hotel AC. Lepas tu row ketiga Nama Sentosa punya RM461 deposit. Lepas tu kita darab lah 500 darab kosong, semua dapatlah kosong. Lepas tu hotel yang Nama Sentosa tu darab-darab kita akan dapat RM83.02. Okey, ni tak siap lagi dalam kiri dia. Lepas tu kita ada, lepas tu dia dapat yang ni, kita darab lagi. Yang ni tak termasuk breakfast untuk 2 malam tu. So kita darab dengan harga tadi, harga asal dia. Bukan darab tambah, silap-silap. RM627 sama 2 dengan RM461 deposit. Lepas tu tambah 2 darab. Ni untuk hotel Swiss sebab dia ada breakfast RM36. Lepas tu hotel AC tak ada sebab dia dah termasuk tadi. Lepas tu hotel Lama Sentosa RM35. Kenapa darab 2? Sebab dia kata 2 malam. Kalau 2 malam bersamaan dengan
3 hari 2 malam. Kita dah darab tambah semua. Kita akan dapat untuk hotel Swiss, kita akan dapat RM623.22. Hotel AC kita dapat RM627.92. Hotel Lama Sentosa kita dapat RM614.22. Itu sahaja cara kira dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jabatul Shah. Jadi saya akan terangkan bagi soalan 2B. Jadi, apa yang 2B ni minta adalah tentukan hotel yang manakah Encik Azman patut tempau untuk bermalam di Kuantan Pahang dan beri sebab kenapa. Jadi, saya akan terangkan satu-satu hotel. Saya terangkan satu-satu hotel daripada Swiss Hotel, terus AC Hotel dan juga Laman Sentosa Boutique Residence. Jadi, untuk Laman Sentosa Boutique Residence ni, dia berharga RM461.20. Jadi, ini tak termasuk cukai kan? So, bila tak termasuk cukai, kita akan kira cukai dia dululah. Jadi, cukai dia kita akan kira RM461.20 dan kita darabkan dengan 18%. Betul kan? Jadi, berapa yang kita akan dapat adalah kita akan dapat RM83 guys. RM83 dia bergerak 2 sen. Dan juga kita akan kira untuk sarapan bagi 2 malam. Jadi kita kira sarapan dia berapa untuk ni. Jadi sarapan dia adalah RM35. Jadi kita akan tulis dekat sini RM35. Kita akan darabkan dengan 2 sebab dia untuk 2 malam. Jadi berapa yang kita akan dapat? Kita akan dapat RM70. Jadi bila kita jumlahkan untuk semua sekali, kita ambil yang ini, kita ambil harga hotel tadi berapa? RM461.20. Lepas tu kita tambahkan dengan RM83.02. Dan juga kita akan tambahkan dengan RM70. Jadi berapa jumlah dia? Kita akan dapat RM614.22. Ya, itu. Kita akan dapat jawapan ini. Seterusnya kita akan kira untuk Bell Hotel. Bell Hotel ni kita akan kira sama juga macam tadi, Swiss Bell Hotel ni. So, sarapan dia RM36 dan kita juga akan darabkan dengan 2 sebab 2 hari. Jadi berapa jumlah dia dekat sini? Kita akan dapat RM72. So total jumlah untuk Swiss Hotel ni kita dapat RM551.22 dan cukai dia dah dimasukkan, dah dikirakan dalam ni. So apa yang kita perlu kira adalah sarapan sahaja. Jadi jumlah untuk Swiss Bell Hotel kita akan kira daripada harga hotel tersebut RM551.22 dan kita tambahkan dengan RM72. Kan sarapan tadi. Dan kita akan dapat RM623.22. Jadi yang terakhir kita akan kira. Jadi AC Hotel ni kita tak perlu kira sebab dia dah dimasukkan semua. So dia dah masukkan semua ni. RM627.92 ni kita dah tak perlu kira sebab dia dah dikira sekali dengan cukai dan juga dengan sarapan. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Kita tulislah RM. Jadi bila kita tengok kan, harga yang termurah dekat sini adalah Laman Sentosa. Sebab kalau yang Swiss Bell Hotel ni dia lebih RM9. Dan juga AC Hotel ni bila kita tengok, kita bandingkan dengan Laman Sentosa Boutique Residence ni, dia lebih ini lebih lagi banyak. Jadi dia lebih RM13.70. Hotel mana yang patut Encik Azman dipilih adalah Hotel Laman Sentosa Boutique Residence adalah pilihan yang terbaik kerana ia lebih murah untuk Encik Azman bermalam untuk 2 hari. Dia juga lebih berpatutan daripada hotel-hotel yang lain. Jadi itu saja penerangan daripada saya untuk soalan 2B. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya Muhammad Ikhwan Muhammad Zainuddin dan saya akan menerangkan jawapan bagi soalan 3. Di mana soalan 3 meminta kita untuk mencipta satu contoh masalah dan selesaikannya dalam bentuk matriks, persamaan matriks. Dan contoh masalah yang saya ciptakan ialah kita perlu menentukan bilangan setiap roti yang dijual dan selesaikannya dalam sistem persamaan matriks menggunakan Cramer's rule. Mula-mula kita perlu menukarkan persamaan tersebut kepada bentuk matriks. Kemudian kita akan determinankan matriks A. Jawapan bagi determinan matriks A ialah negatif 2. Seterusnya kita akan bina 3 matriks baharu, iaitu matriks AX, AY dan AZ. Bagi AX, kita akan gantikan jalur pertama dengan vektor B. AY pula kita akan gantikan jalur kedua dengan vektor B. Dan AZ kita akan gantikan jalur ketiga dengan vektor B. Jawapan bagi determinan AX ialah negatif 300, AY negatif 600 dan AZ ialah 300. Akhir sekali kita akan menggunakan formula Cramer. Dan jawapan terakhir yang diperoleh ialah X bersamaan dengan 150, Y bersamaan dengan 300 dan Z bersamaan dengan negatif 150. Nilai negatif menunjukkan kemungkinan lebihan, kerugian atau sesuatu yang perlu ditafsir dalam konteks sebenar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.